hari perlawanan untuk Harimau Malaya. Malaysia lawan Laos. Hari tu dah menang dekat Vientiane Vientiane kot, Laos. Jadi hari ni lawan sekali lagi dekat Stadium Bukit Jalil. Di sebalik apa yang sedang berlaku, di sebalik kita masih berteka-teki apa yang akan berlaku, sokongan tetap perlu diberikan lah. Dan aku sekali lagi turun ke Stadium Bukit Jalil. Mula-mula masih ada rasa berbelah bagilah aku nak turun, sebab dia masih ada rasa terkejut, ada rasa kecewa, ada rasa marah tu. But tak adil untuk aku tidak memberikan sokongan kepada mana yang ada ni, yang memberikan segalanya untuk sukan kebangsaan. Jadi aku last minute decide, why not, jomlah kita turun. Dan here I am di Stadium Bukit Jalil menanti aksi depan Laos malam ni. Aku bawa jersey, so now nak tukar. Dan macam biasalah kita mengopi, tunggu malam sikit, lepas maghrib baru kita masuk lah malam, masuk awal. Jadi jomlah, malam nak cakap banyak-banyak. Let's go. Ni panas gila. Pada tadi macam seberang sana hujan. So now aku dah dekat Bagelo, kita ngopi dulu. Dan hari ni yang aku ingat ada inisiatif daripada Akras Malaya untuk ada kempen untuk Palestin juga. Jadi digalakkan untuk bawa bendera Palestin. Aku tak sempat bawa, jadi aku beli ni lah, untuk sama-sama kita menyokong Palestin untuk supaya segala kekejaman, segala kesengsaraan mereka akan tamat dengan segera. So dan now masih menunggu sepak mula. Kita boleh settle solat, kita kopi dulu, lepas tu di malam sikit kita masuk. Angin hujan guys. Sekarang dah pukul 7, jadi kita boleh solat dulu dan kemudian kita masuk ke stadium. Pakai dia rasa macam dah macam semi-zen. Fight for Palestine. Kecil je berkumar. Sabar pak. Sampai mana pak? Kelas? Aduh. What is this? Kita bawa bendera Palestin. So ada sign kata tak boleh bawa masuk bendera Palestin. So kita tengoklah lepas ke tak aku punya pandangan. Kalau tak lepas, jangan aneh je rule. Tidak apa, dalam hati kita tetap sunnah Palestin. Fuck Zionist. Jajan dalam stadium ini.
Jalur.